Satu amalan ini amalan rohaniah yang sangat istimewa yang akan Ustaz kongsikan tu semua pada hari Sabtu malam Ahad ni 19.94 jam 9 malam. Ni dia merupakan kalau tuan-tuan buat pengisian pada diri anda ni, ini bukan sekadar amalan biasa, ianya adalah satu ikhtiar tuan semua, satu ikhtiar untuk menyambung diri anda dengan pancaran energi suci daripada Telaga Kausar. Ini satu-satu simbolik kesucian, ketenangan dan juga perlindungan dari alam gaib. Allah hebat dah semua. Kalau anda tak join, rugi dah semua. Pengisian Telaga Kausar. Okey, apa antara manfaat daripada pengisian Telaga Kausar ni? Pertama, membersihkan energi negatif. Semua energi negatif. Ada santa apa semua akan keluar. Jiwa kacau akan keluar. Semua akan keluar. Membuka aura positif. Menutup pintu aura negatif. Bukan negatif. Mudah orang jumpa kita, mudah nak close diri. Orang tengok kita dah rasa seronok dah. Nak berurusan kita. Dapat menjernihkan hati kita. Dapat menyucikan jiwa kita. Dapat merawat fikiran yang kusut, yang kacau, kecelaruan batin. Kita dapat membangkitkan semangat positif yang telah hilang. Okay. Dapat juga bertindak sebagai satu terapi kesembuhan dalaman dan juga dapat meningkatkan tahap kesiatan kita dengan awet muda. Tuan semua awet muda, umur 60 pun macam umur 40 okay, misalnya. Okay. Dan juga paling istimewa adalah sebagai perisai gaib yang mana segala bentuk kejahatan zahir dan batin tidak akan dapat tembus diri anda.